Assalamualaikum, hai. Baru-baru ni saya ada jumpa prospek lah, seorang lelaki, seorang suami. Jadi saya tanya pada dia, kenapa dia ni nak ambil hibah? Jawapan dia buat saya terfikir-fikir juga dengan keadaan semasa, dengan ekonomi semasa. Jadi dia bagi tahu, saya ni tak ada harta yang banyak untuk saya tinggalkan kepada isteri dan anak-anak saya. Sekiranya saya tak ada nanti, apa akan jadi pada keluarga saya? Siapa yang nak bagi makan? Jadi saya harap dengan duit pampasan hibah inilah membantu anak dan isteri saya untuk meneruskan kehidupan mereka walaupun tanpa saya di sisi. Jadi selepas itu bila saya buatkan quotation plan hibah untuk dia dengan bulanan RM70 sahaja, dia sudah mempunyai perlindungan sebanyak RM350,000 ke atas nama dia. Dan dia letakkan nama isteri dia sebagai penerima manfaat pampasan hibah itu 100%. So sekiranya apa-apa berlaku pada dia, isteri dia lah satu-satunya yang akan menerima pampasan manfaat hibah tersebut. Kepada anda di luar sana yang berminat untuk tahu lebih detail tentang hibah ini, boleh terus PM saya.